Alhamdulillah, tahniah diucapkan buat Kida Krip yang telah selamat berpindah ke rumah baru yang juga rumah pertamanya di Bertam Pulau Pinang baru-baru ini. Alhamdulillah, rezeki hari ini kita beli rumah daripada bulan 11 2022. Hari ini 29/5 2025 kita dapat kunci dan kita nak tengok rumah yang atas nama persendirian kita dekat belakang Bertam Resort. Jom. Tak pernah aku terfikir aku dah dapat rumah 2 tingkat dah guna rumah. Tingkat pun tak terjaga, main 2 tingkat. Rezekinya, cantiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia doakan yang mana tengok story kita ni, Allah Ta'ala izinkan untuk ada umur sendiri, atas usaha sendiri, InsyaAllah. Assalamualaikum. Menerusi perkongsian perkedalaman dekor lawa interior, Kida memilih dekorasi rumah 2 tingkat miliknya yang berkonsep moden minimalis dengan sedikit sentuhan indie. Pada bahagian dapur, perincian material sintered stone corak marble pada kemasan top dan backsplash menjadi pilihan pasangan ini dalam menyerikan lagi dekorasi kediaman. Mereka bijak menggandingkan kemasan base solid wood dan pintu melamin warna beige pada dapur kering, serta menggandingkan kemasan base konkrit dan pintu aluminium powder coat Europe style rona grey pada dapur basah. Selain bahagian dapur basah dan kering, mereka juga menitik beratkan penataan dekorasi indah pada keseluruhan kediaman seperti di ruang makan, ruang tamu, laundry area, bilik tidur, mini surau dan sebagainya. Tahniah Kida, memang cantik, nampak clean dan cozy, menjadi idaman ramai pemilik kediaman dengan dekorasi konsep seperti ini.